Assalamualaikum. Pagi ini saya berada di homestay Sagil Ledang. Apa yang menarik di homestay sini, kebanyakannya mereka adalah pengusaha-pengusaha IKS, industri kecil tempatan. Yang mana ada yang mengusahakan ladang, ada yang menjual keripik. Tapi hari ini istimewa, kita akan melihat cara-cara pembuatan tempe sampailah siap. Pengusaha IKS di sini adalah Puan Jumalia, dan beliau berkeluarga, mempunyai 2 orang anak. Tapi hari ini anak dia dah pergi sekolah, jadi tinggal dia dan suami akan menunjukkan saya cara-cara pembuatan tempe. Jom kita tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya datang ni nak tengok cara-cara pembuatan tempe. Boleh akak ceritakan sikit cara-cara yang ni apa ni kak? Ni yang ni. Yang ini yang kacang ni. Ni kacang soya yang Kacang telah soya. direbus dan disejukkan. Berapa lama direbus? Cuba kita cerita sikit daripada mula kacang soya, daripada guni sampailah proses nak siap. Okey. Ni kacang soya yang baru dibeli. Yang baru dibeli. Aslilah daripada tempatan atau kita beli kat pasar? Beli maknanya ke kedai lah. Beli dari kedai. Okey, lepas tu kita kena rendam dia berapa hari? Rendam di sini selama 2 malam. 2 malam. Sampai dia lembut. Sampai lembut. Lepas tu Masukkan dalam mesin. masuk dalam mesin untuk Mengasingkan kulit dengan isi. mengasingkan kulit dan isi lah. Proses mesin ni daripada baldi ni, selalunya satu baldi macam ni berapa lama nak asingkan ni? Tak salah. Baru setengah jam. Setengah jam dia asingkan kulit. Yes. Okey, lepas dah dia asingkan daripada kulit tu, Asingkan kulit tu, lepas tu nak buat cara manual. cara manual, asingkan yang baki-baki kulit tu Kulit lah. dengan isi yang betul-betul Dengan fresh. isi yang betul-betul fresh ni lah. Macam ni lah. Ni yang betul-betul fresh tanpa kulit. Tanpa kulit. Ha. Lepas dah diasingkan, dia rendam balik ke dia terus jadikan tempe? Rendam semula. Rendam semula lagi berapa lama? 1 malam. Satu Esoknya baru boleh direbus. Direbus. Direbus, ha. Direbus berapa lama? Dalam berapa jam? Dalam 2 jam. Dalam 2 jam. Lepas rebus, Rebus, sejukkan. sejukkan. Toskan dulu. Toskan dulu. Lepas Lepas tos kita sejukkan. sejukkan. Sejuk ni kita anginkan je lah, tak payah pakai kipas angin, biar sedikit Tak basah. payah bangin kecuali terdesak lah. Kalau terdesak. Lepas tu dah disejukkan, kita bawa ke tempat tadi lah. Tempat pengeringan lah. Sini Tempat buat pengeringan. Okey, tempat pengeringan ni lepas ni kira dah ready lah. Okey, dah ready untuk diragikan. Diragikan. Okey, kita nak tengok macam mana cara diragikan. Kak boleh tunjuk sikit. Ni ragi yang dibeli daripada kedai. Beli daripada kedai lah. Ya. Proses ragi ni kita dah tabur, nanti kita gaul. Daun. Terus meragi. Ini adakah soya ni dia ada grade dia ke? Dia ada Grade yang paling bagus. grade yang paling bagus lah. Okey. Dia ada grade ni memang. Lepas tu kita gaulkan rata. Proses pergaulan ni minta maaf tanya kalau macam setengah orang dia ada pantang lah kat dapur tak boleh menyanyi kan. Memanglah kebersihan memang kita jaga, tapi ada pantang larang lain ke? Bekas-bekas tu kita jangan campur. Bekas pada akak tak ada pantang larang apa. Aha. Menyanyi boleh. Nyanyi pun boleh Ini nak kena minta akak nyanyi lagu Setia tu ni. Menyanyi boleh, apa boleh. Kata orang kalau ikut keturunan dulu merajuk tak boleh bungkus tempe, tapi pada akak tak ada istilah merajuk. Dia merajuk ni, dia tak bagi buat tempe merajuk ni mungkin sebab apa tu kak? Itulah Buat kalau kerja dalam marah ke? dalam marah lah, maksudnya tempe takkan jadi katanya. Oh. Tapi akak marah juga, tapi alhamdulillah. Marah nanti lepas geram dekat tempe, hancur tempe. Hancur tempe. Tak menjadi nanti bungkusnya. Ini proses meragi sampai rata betul. Dan pastikan kacang soya ni sejuk betul. Tidak boleh dia panas lah. Nanti dia tak memang takut rosak tempe. Macam kita buat tapai. Aha. Masa nak lagi, Oh. mesti nak sejuk kan. Ini dah selesai. Ini agak-agak macam ni punya banyak. Berapa banyak paket boleh bikin ni? Ini 200 paket. 200 paket. 200 paket yang daun. Yang daun. Masuk daun tadi. Ada tak dia akak bungkus dalam plastik ke? Ini kan agak tunjuk plastik yang agak gunakan selama ni lah. Plastik Okey. panjang, yang 4 segi. Yang daun. Ini dah okey lah.
Ni yang panjang ni akak biasanya guna sendiri untuk yang goreng tadi tu. Oh. Ni biasanya guna sendiri untuk yang Guna sendiri. Dan kalau emergency, orang datang tak ada tempe yang biasa diorang beli yang daun ataupun plastik yang biasa RM1 tu. Aha. Dia boleh beli juga yang ni lah. Yang ni juga. Boleh. Ada beza kalau tempe yang dibungkus plastik dengan tempe yang dibungkus dengan daun? Memang ada beza lah. Sebab dengan daun yang bau dia sedap. Bau daun pisang sedap Daun kan. pisang. Ha. Kalau berbanding dengan daun yang lain, tak ada. Apa nak buat? Kalau yang dibalut dengan Ketan minyak ketan minyak, pun tak ada masalah sebenarnya. Yang penting asal kacang ni bersih. Pada Kak, kalau tempe semua sama, cara buatan sama. cara buatan sama. Cuma kadang-kadang orang tak nak, kulit tak nak buang banyak-banyak. Itu yang jadinya macam kurang Betul, betul, sedap. Itulah, itu je beza sebenarnya. Tempe tak ada apa. Kalau Kak tanya orang pun ragi sama. Saya nampak akak ada banyak sijil-sijil di Sebelah sebelah dinding. dinding. Boleh cerita sikit sijil-sijil tu hasil daripada pergi kursus ke, akak belajar buat tempe ataupun tempe ni memang daripada keturunan? Rahsia keluarga. Rahsia keluarga lah, memang keturunan lah mak. Selama ni akak tak berminat buat tempe sebenarnya. Tapi bila akak datang kerja, ada rumah, takkan daripada pukul 7 anak pergi sekolah akak nak buat apa Jadi ambil balik resepi daripada mak. Ambil balik resipi tu. Sebenarnya memang akak tak mau belajar. Bila mak dah tak ada, akak cuba sendiri selalu nampak. Selalu nampak. Buat sendiri, alhamdulillah menjadi. Dan akak pun dibekalkan mesin tu oleh Jawab Pertanian sebenarnya. Bila pertanian ada program tentang pengawitan makanan kebersihan makanan ke, akak memang pergi. Maknanya akak pergi berkursus. Berkursus untuk tujuan tambah lebih baik lah. Belajar dengan teknik-teknik yang betul lah untuk pembungkusan makanan. Pengawitan makanan kakak pergi. Ada juga pelanggan-pelanggan yang daripada luar. Contohnya daripada luar Sagil sendiri lah yang datang membeli produk-produk akak. Datang. Daripada Kuala Lumpur ke, daripada Kuala Lumpur ke, Pahang ke, dia datang memang biasanya dia datang kerana tempe yang bersira tadi tu. tempe sira. Ya. Ada yang datang tempe sambal ke, tak ada, sira saja. Sira, dan ini kalau dia tahu, dia orang ingat akak buat tempe tu tak ada tempe yang kita buat sendiri segar ni tau. Jadi bila dah tahu, bila nak buat majlis kahwin memang tempahan akak terima lah. Dan juga untuk hari raya. Untuk hari raya memang. Untuk raya keripik tempe. Ya. Kan siapalah Jawa tanpa tempe, itulah Ya, peribahasanya kan. Itu kena slogan. Slogan rasmi. Itulah dia saudara, penonton-penonton sekalian. Kakak yang begitu mahir dengan skill membuat tempenya. Datang-datang tadi dia dah jamu saya dengan tempe sira. Tak pedas? Jemputlah Tak datang. manis. Jemput datang. Kalau anda semua berkunjung ke Ledang, datanglah ke Sagil. Nombor 13 Jalan Jaafar, Kampung Sagil Parit 1. Homestay dia first class. Makan dia sedap. Tempe Kopi dia jangan lupa. tempe dia fresh. Kopi dia kau. Amboi. Kita sambung makan selepas ini. Terima kasih. Terima kasih.